Hai batu, ketahuilah bahawa hang batu. Kalau Nabi tak cium hang, aku pun tak teringin dah cium hang. So kita kena faham itu adalah batu yang Nabi kucup. Jadi kita nak kucup sebab Nabi dan betapa besar nikmat yang Nabi janji tentang batu tu. Tapi Nabi bagi peringatan, jangan buat orang. So kita berdoa. Sebab apa? Doa tak pernah mengecewakan kita. Kerana akan ada momen yang tak akan ada orang tolak-tolak dan kita akan dapat. Betul lah tu. Sebab saya ambil pendekatan, saya tak nak pergi lagi tu sebab saya takut. Saya dah kecil. Sebab bila masuk kat situ, semua orang akan ada perasaan aku mesti fight. Bila fight, itu je dah mula siku naik, apa-apa boleh itu jadi. kita ni dapat tak pahala kucuk ajar Rasul? Kita ni dapat tak? Kalau kita tak ubat macam tu. Tak tahu. Kita dapat. Kita tak dapat pahala yang fizikal. Kita dapat pahala yang bukan fizikal. Amalan saja kita dapat. Apa dia? Kan Nabi kata siapa istilam Hajar Aswad dan kucup tangan dia sama macam kucup Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walillahilham. Itu Hajar Aswad lah tu. Bunyi Ustaz, saya buat Ustaz. Sebab tu jangan marah. Jangan kita heran kenapa ada orang kena mama-mama, nenek-nenek. Kat situlah jam selalu. Itulah kucupan Hajar Aswad bagi dia. Sebab sekarang ni Ji, kau tahu Ji, kalau contoh solat fardu lah asar contohan kan, Assalamualaikum warahmatullahi, bau kanan Ji, Imam bau juga Imam bau Assalamualaikum belah kanan diorang dah melompat Ji. Alamak. Itu sembahyang sah ke tak? Itu saya dia nak tanya. semua betul melompat ke batu tu sebab dia dah tahu okey ni kalau aku lambat sikit orang dah penuh Terus berlari. tapi bau bagi salam kanan. Okey, nak tak saya ajak formula ni, kita tak luka